Assalamualaikum. Saya Dr. Hajarani binti Abdul Muttalib, Pengetua SMK Puteri. Yang mana hari ini saya ingin menyatakan tentang penggunaan dan fungsi WeAleapFrog di SMK Puteri. Penggunaan WeAleapFrog di sekolah SMK Puteri merupakan amat memberasakan. Pelajar-pelajar semuanya boleh mengakses laman WeAleapFrog, di mana kepentingan WeAleapFrog ini adalah ianya merupakan satu medium alaf baru dan juga merupakan tools dalam PDPC pelajar-pelajar. Bagi saya, kita perlukan menyediakan pelajar-pelajar yang boleh bersaing di pasaran global dan juga persediaan untuk menghadapi TN50 yang disarankan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi penggunaan dan juga penghayatan tentang WeAleapFrog ini merupakan satu gabungan kerjasama antara pentadbir, guru-guru, pelajar dan ibu bapa. Ia telah menunjukkan satu kejayaan kerana perkongsian maklumat merupakan fungsi utama sekolah kita dan juga amnya. Perkongsian maklumat ini bukan sahaja untuk warga SMK Puteri tetapi termasuk ibu bapa, yang mana maklumat-maklumat tentang sekolah, tentang pelajar dan juga aktiviti-aktiviti serta pencapaian sekolah telah dimuat naik dalam dashboard sekolah. Ianya merupakan satu maklumat penting untuk pelajar-pelajar dan juga ibu bapa khasnya mengetahui perkembangan anak-anak dan juga perkembangan sekolah. Pengetahuan secara berterusan oleh admin yang bagi memastikan kejayaan dan juga penggunaan yang terancang dalam PDPC dan memastikan pelajar-pelajar khasnya dalam cuti sekolah membuka laman WeAleapFrog untuk menyiapkan kerja rumah khasnya di dalam cuti sekolah, di mana guru-guru telah memuatkan latihan-latihan dan kerja rumah yang dipanggil Golden Holiday, dan setiap kerja rumah ini hendaklah dimuat turun dalam WeAleapFrog dan guru-guru menyemak kerja-kerja rumah, iaitu kerja-kerja Golden Holiday itu melalui laman WeAleapFrog, di mana penggunaan WeAleapFrog di sekolah ini telah menunjukkan beberapa kejayaan khasnya kepada pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan, iaitu peperiksaan STPM, yang mana telah menunjukkan kenaikan result kerana menggunakan WeAleapFrog, di mana pelajar-pelajar telah dibekalkan nota-nota dan juga pelajar boleh akses dalam library sendiri, juga boleh mengakses pelbagai bentuk bahan-bahan yang boleh digunakan dalam persediaan peperiksaan khasnya STPM dan juga SPM. SMK Puteri ini telah lama menggunakan VLE dan telah menggalakkan guru-guru semua untuk menggunakan VLE dalam PDPC. Banyak aktiviti yang dijalankan serta program-program sekolah yang kita laksanakan dan akan kita laksanakan boleh dihebahkan melalui dashboard VLE sekolah ini. Efisiensi di peringkat VLE ini sangatlah baik sekali untuk sekolah kita dan semua sekolah. Saya cadangkan VLE inilah cara yang paling bagus, sesuai, tepat untuk menghebahkan apa-apa sahaja program-program sekolah dan apa-apa sahaja maklumat untuk semua. Pada tahun 2018, pihak Sekolah Menengah Puteri telah menyediakan banyak penghargaan kepada semua guru,
semua murid kita yang aktif menggunakan BLE ini, di mana penghargaan ini adalah satu-satunya satu cara untuk menggalakkan lagi penggunaan BLE. BLE dapat membantu guru dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan juga pelajar dapat menjawab ataupun menerima bahan latihan daripada guru secara lebih menarik, sebab melibatkan bahan-bahan dengan pelbagai bentuk bahannya. Contohnya seperti frog play, dengan guru dapat memberi bahan dalam bentuk kuis kepada pelajar, ataupun pelajar dapat mendapatkan maklumat daripada dashboard guru. Okay, melalui Frog BLE, saya mempunyai peluang untuk memberi tugasan kepada pelajar saya dan juga membantu mereka untuk lebih celik kepada IT, dan mereka boleh melakukan tugasan selain daripada menulis dalam kelas. Dan ini sangat bagus untuk saya dan pelajar saya berinteraksi secara lebih kolaboratif. Dengan penggunaan Frog BLE dapat menarik minat pelajar saya semasa pengukuhan, dan pelajar saya menunjukkan pendapatan yang aktif semasa aktiviti. Penggunaan Frog BLE membolehkan saya memahami isi pelajaran dengan lebih menyeronokkan dan senang difahami. Dengan penggunaan Frog BLE, saya dapat menghantar kerja rumah dengan lebih cepat dan lancar. Di samping itu, saya dapat berkongsi bahan dengan cikgu-cikgu lain, sekolah lain secara online. Jadi ini memudahkan kerja kolaboratif dengan cikgu lah, dan berbanding dengan cara dulu chalk and talk saja dan menulis di whiteboard. Sekarang lebih cepat dan lebih baik. Frog BLE ini dapat memudahkan saya untuk belajar dan mudah untuk saya melakukan latih budi. Sejarah 100% 3.26, Geografi 100% 3.56, dan seni visual 100% 2.85, perniagaan 100% 3.48. GP yang tertinggi ialah sastra Melayu komunikatif, iaitu 3.75. Tahniah Cikgu Nasir dan Puan Siti Buzda. Okay. Di mana keputusannya melebihi daripada sasaran tahun lepas.